Apa yang akan terjadi kalau tarif dikenakan? Apa yang akan berlaku? WTO dah buat anggaran atau analisis. Kalau tarif dikenakan, apa yang akan berlaku adalah perdagangan untuk Amerika akan merudum. Kenapa? Disebabkan kalau barang-barang lebih mahal di Amerika, aktiviti perdagangan di Amerika akan slow down. Dan apabila aktiviti perdagangan untuk Amerika akan slow down, ini menandakan resesi. That's why ramai orang dah menggunakan perkataan resesi. Kalau this trade war were to continue, pembeli akan dikenakan dengan inflasi yang agak tinggi. Dan apabila mereka dikenakan dengan inflasi yang agak tinggi, mereka akan stop beli. Dan apabila mereka stop beli, apa yang akan berlaku adalah ekonomi untuk US akan merudum. So kalau ekonomi di US merudum, apa yang akan berlaku adalah kemampuan untuk berbelanja bagi pengguna-pengguna di Amerika Syarikat juga akan merosot. Dan kita harus ingat bahawa pembelanja yang terbesar di dunia ini adalah pengguna-pengguna di Amerika Syarikat, di mana pada tahun 2024 mereka berbelanja sebanyak $18.9 trilion, diikuti dengan pengguna di negara China yang belanja sebanyak $6.6 trilion. Dan sejujurnya, kalau pengguna-pengguna stop belanja, apa yang akan berlaku adalah ekonomi akan merudum dan kemungkinan besar ada syarikat-syarikat yang terpaksa tutup. Dan sejujurnya, kalau boleh, tolong simpan sedikit duit untuk kecemasan. Dan jika kamu nak belajar sedikit bagaimana untuk menguruskan wang, saya dah tulis buku yang akan menunjukkan the step by step bagaimana untuk menguruskan wang. Di sini saya dah tulis bagaimana nak buat budgeting. So kalau kamu berminat untuk belajar sedikit bagaimana untuk menguruskan wang, boleh dapatkan buku ini di yellow bag kat bawah.